Ini adalah hasil print menggunakan nozzle 0.4mm dan ni pula 0.2mm. Nampak tak jauh beza kan? Untuk print yang memerlukan detailing yang halus macam ni, nozzle 0.4 memang tak boleh nak jangkau disebabkan saiz yang kita nak print tu halus sangat. So kita perlu tukar saiz nozzle kepada 0.2mm untuk dapatkan hasil yang macam ni. Lebih kemas dan semua detailing yang halus boleh dijangkau. Untuk nozzle 0.4mm, masa yang diambil untuk print part ni hanyalah 1 jam 44 minit. Tapi, dia dapat hasil yang kurang memuaskan macam ni disebabkan nozzle 0.4 ni tak mampu nak print celah-celah yang halus macam ni. So, penyelesaiannya kita tukar kepada nozzle 0.2mm. Tapi, no! 8 jam setengah masa yang diambil untuk print barang yang sama. Namun, kita dapat hasil yang sangat cantik dan halus. So every time sebelum korang nak print, check dulu dekat slicer. Jangan jadi macam aku, dah siap print baru perasan nozzle tak sesuai rupanya.